Ingat, atas dunia ada 4 jenis penyakit tak ada ubat. Pertama, mati, tak ada ubat. Tuhan kata mati, mati. Yang kedua, tua. Tua tak ada ubat. Walaupun dia cucuk botok ke, dia makan vitamin ke, dia buat macam mana ke, dia exercise ke, nampak dia awet muda, tapi tetap umur dia tua. Betul tak? Tetap juga dia hidup atas dunia ni dah sekian lama. Tua tetap tua, umur kita takkan berkurangan. 2. Yang ketiga, penyakit tak ada ubat. Tadi sebut, bila makan 2 biji mata tengok kita tak semua, Allah bagi bala penyakit tak ada ubat. Yang keempat ni saya nak sebut, yang disebutkan sebagai ain. Ain ini adalah mata dengki. Mata dengki ni tuan-tuan, mana-mana tempat kita pergi ada mata dengki. Sebab tu disuruh supaya kita tutup sikit kita punya nikmat. Macam mana? Kalau kita duduk di rumah, supaya orang jangan nampak dalam rumah kita, boterai sikit, jangan bagi orang nampak dalam rumah kita. Kalau kita naik kereta, kita tutup sikit, jangan bagi orang nampak siapa ada dalam kereta. Kalau kita duduk di rumah kampung, kita tanam pokok-pokok, jangan bagi orang nampak kemewahan kita. Sebab bila ada 2 biji mata, ni pun sama juga. Bila dia tengok, dia geling-geling, dia mula dengki dalam hati dia. Ish, aku geram dia ni. Dia ni kaya dia ni. Oh, dia ni handsome dia ni. Oh, dia ni segak. Tiba-tiba kita boleh kena penyakit yang tiba-tiba saja seolah-olah kita dirasuki oleh iblis setan. Tak payah jampi, tak payah pergi jumpa Tok Bomo. Hanya ekor mata. Mata dengki, nama dia Ainul Hasid. Yang ni cukup bahaya. Saya teringat ketika saya belajar semua. Ketika saya belajar, saya refer dengan tuan guru saya, salah seorang daripada guru saya, almarhum Dr. Haruddin. Saya kata, tuan guru terima tak apa yang saya cakap ni, bahwasanya hari ni manusia yang buat sihir dekat orang tak ramai, yang buat santau dekat orang tak ramai. Tapi hari ni manusia kena macam-macam penyakit adalah disebabkan 2 perkara. Pertama, disebabkan dia makan di satu tempat, dia tak semawa orang lain. Ada 2 biji mata tengok dia makan, dia tak pelawar, maka Allah bagi bala kat dia penyakit tak ada ubat. Dan penyakit yang kedua adalah Ainul Hasid. Manusia hari ni dengki, tak boleh tengok nikmat yang dikecapi oleh manusia yang lain. Akhirnya dia kena macam-macam jenis penyakit. Maka yang ni tuan-tuan, ada ramai saksi. Masa saya belajar, tuan guru kata, ya, apa yang disebutkan oleh Ustaz Syahul, saya menyokong apa yang dia sebut tu. Sebab benda yang dia sebut pun dia ajar kat kita. Kita sebut, kita refer. Betul tak ini hari ni? Sebab kita nak abang kat orang ramai. Hari ni orang tak ramai dah. Orang duk jampi, bawa lilin dekat menek macam busut, nak pakai tongkat lah, pakai kerih. Ada belen-belen. Hak jenis duk beramai ilmu hitam. Ada belen-belen. Tetapi yang ramainya orang kena penyakit pada hari ini adalah disebabkan kena mata dengki.